Saya Piyu Mohsin. Hari ini saya dapat satu kejutan baru, iaitu satu produk yang sangat rare, sangat luar biasa berkaitan dengan syurga kita insya-Allah, iaitu kita sama-sama nak mempelajari, nak mendalami Al-Quranul Karim, iaitulah Think Quran. Jadi kita sepanjang hidup kita baca Al-Quran ribu ratus kali, tapi rugi kita tak faham Quran. Jadi hari ini saya diperkenalkan dengan produk iaitu berkaitan dengan cara memahami Quran dengan mudah, simple, ringkas dan semua peringkat daripada kecil, besar, sederhana sampai ketua kita boleh belajar dengan mudah. Masa yang fleksibel, bila-bila masa yang mana kita semua boleh terjebak memahami Al-Quran dengan mudah insya-Allah. Saya sebelum ni ada basic bahasa Arab, tapi bila guna ni dia rasa lagi macam kita berulang kaji banyak kali. Macam sebelum ni tahu beberapa perkataan, tapi bila guna Think Quran macam lagi banyak perkataan kita boleh faham dengan jelas. Bila solat pun macam Masya Allah kita lagi faham lagi. Bila baca surah pendek-pendek pun full kita faham, katakanlah macam satu-satu tu macam Masya Allah solat kita pun rasa lagi khusyuk, boleh faham bahasa Arab. Jadi insyaAllah boleh sama gunakan Think Quran untuk menambahkan lagi kita punya pemahaman dan lebih khusyuk dalam solat. Boleh sebarkan pada orang. Kalau saya baca satu ayat kan, Qul a'udzu birabbin nas. Qul apa tadi? Katakanlah a'udzu, aku berlindung. Rabbi, Tuhan. Anas, Manusia. So kalau sambung, katakanlah aku berlindung Tuhan manusia. Mana abang? Abang dah faham? Faham. So abang terus belajar. So apa kata-kata abang untuk rakan-rakan di luar sana? Magic bermanfaat lah. Okey. Alhamdulillah. Memang awesome. Okay, dia membantu kita memahami perkataan-perkataan dalam Al-Quran dengan mudah saja. Memang leka lah. Dia macam ada game. Nak tahu lebih lanjut, kenalah dapatkan Think Al-Quran ini. Bila dah dapat, jangan tak guna. Mesti gunakan, barulah dia bermanfaat kepada diri sendiri. Kemudian kita share dengan orang lain, sebar-sebarkan manfaatnya. InsyaAllah kita akan mendapat keredaan Allah. Saya berkenalan dengan Tuan Haji Zul. Ni tuan-tuan, Tuan Haji Zul, Kesara daripada Jabatan Kastam Malaysia. Baru 14 hari lah. Baru 14 hari. 14 hari. Dah nyampe 14 hari, berapa strong word yang Haji dah capai sekarang ni? 820 perkataan strong, mengambil masa 2 minggu saja. Jadi kita malulah dengan Haji Zul ni. Saya Maria binti Muhammad telah mengikuti Al-Quran ini dah sebulan, dan Quran saya sangat teruja dah. Syukur Alhamdulillah dapat memahami lah ayat-ayat Quran sikit-sikit. Sebelum ni baca je lah, tak mendalami lah makna tu. Ingat tu betul, minta berterusan lah insyaAllah. Okey, tanya Kak. Makcik dah buat Think Al-Quran ni, aplikasi yang baru saya perkenalkan tadi. Saya nak tanya makcik, perkataan suduri tu kan, bila makcik faham perkataan suduri ni? Hari ini. Apa perasaan makcik bila makcik tahu suduri tu dah ada dalam umur makcik sekarang berapa? 60 tahun. 60 tahun. Apa perasaan makcik? Boleh makcik share tak? Perasaan ni rasa macam sebab selama ni kan kita belajar, kita ngaji, dan kita pernah berharap pun sekejap aja, dan rasa macam kita pentingkan dunia sehingga kan Al-Quran yang kita baca hari-hari tapi kita tak semua dapat tahu maknanya. Jadi kita dapat tahu hari ini, rasa Tuhan aja tahu perasaan saya macam mana. Tapi memang gembira sangat, suka. Dan itulah saya ucapkan terima kasih. Saya harap makcik terus keep on belajar insya-Allah, kan. Saya doakan supaya makcik diberi kefahaman Al-Quran dan kata makcik dapat manfaat lah dengan apa yang saya share hari ini. Okey. Terima kasih makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.